bila mereka sebelum Islam, mereka ada kepercayaan kalau anak-anak mereka ni asyik sakit, asyik ditimpa musibah, diorang beri pada orang lain untuk jadikan anak. Saya tengok orang Melayu kita ada kefahaman macam ni juga. Bila anak dia asyik cedera, dia kata nama tak rasi kot, nama tak betul kot, ataupun ni tak boleh lah bagi pada orang lain, cakap mengaku anak ni anak orang. Dan miraculously untuk istidraj kepada manusia ni jadi sikit kufur dengan qadar, maka anak tu biasa akan selamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul pada malam ini. Minta maaf lewat tadi tak sesat jalan, tapi saya bawa slow. Ada hal sikit tadi kat rumah, jadi tak sempat nak sampai awal sikit. InsyaAllah kalau minta maaf lah, tuan-tuan tunggu. Tapi ada info dapat disampaikan tadi berkenaan dengan perkara yang akan datang daripada program Baitul Salam. Jadi tak apalah, kita mulakan lewat sikit. Baik, tajuk diberi kepada saya berkenaan dengan bahaya ta'assub dan ghulu. Ta'assub dan ghulu, dia actually kalimah ni kalimah Arab lah, kita tahu yang mana bahaya dia, yang kita akan bincangkan malam ni. Dan terutama memang zaman sekarang ni tajuk ni akan timbul banyak lah, terutama lepas ada penyenayah seksual disebat oleh mahkamah syariah. Jadi ada orang melihat benda tu ghulu, melampau, ada kata ta'assub. Baik, sekarang kita akan ambil sikit pengenalan lah berkenaan tajuk ni sebelum kita bincangkan berkenaan bahaya dan juga punca kenapa benda ni berlaku. Baik, first thing first, bila kita bincang berkenaan dengan kalimah ta'assub. Ta'assub berkataan asabah, berkataan asabiyah. Ini disebut oleh Ibn Manzur Al-Ifriqi dan kitab beliau, kitab Lisan Arab. Dia kata ta'assub ni dikeluarkan daripada kalimah asabiyah, daripada asabiyah, yang mana asabiyah ni bermaksud mana seorang itu mendapatkan pertolongan daripada asabahnya. Ini asabah nanti kita terangkan maksud siapa. Ini tempat dalam faraid nanti kita bincang asabah juga. Mana daripada kalangan keluarga dia, kaum kerabat dia, ke atas sesuatu daripada dirinya atau orang lain. Mana dia tolong keluarga dia atau keluarga dia tolong dia juga. Dalam konteks berkenaan dengan satu perkara, tak kira sama ada mereka menzalimi atau dizalimi. Tak kira seorang tu membantu dalam saudara mara dia pada yang dia menzalimi atau dizalimi, dia tak kisah. Yang penting dia kena tolong juga. Ini panggil ta'assub. Ta'assub ta'assub ni maksud dia, pengertian dia maksud dia membantu dan menolong tadi dalam keadaan apa sekalipun mesti tolong juga. Atas dasar nanti kita sebut kenapa. Jadi kalau kita perhatikan ta'assub ni, dan bila disebut perkataan asabah, asabah berasal dari perkataan asabiyah tu, dari perkataan asabah. Bila asabah ni adalah golongan lelaki di kalangan sebelah bapa seorang. Bila seorang tu dia ada adik-beradik lelaki dia, bapa saudara dia, sepupu dia, yang berasal asabah, yang kalau dalam keluarga dia tu, yang warisi harta di kalangan lelaki, yang mana sebenarnya dipanggil asabah atau asabah. Sebab dia kata seorang tu dikuatkan dengan asabah tadi, pasal dia dilingkungi oleh keluarga dia yang lelaki tadi, dan dia melingkungi mereka untuk bantuan, pertolongan dan sebagainya. Dengan sebab itu dipanggil asabah atau asabah. Pasal maksudnya dia membalut, menguatkan seseorang dari segi kedudukan. Sebab itu kerana orang-orang Arab zaman dahulu, asabiyah ni ataupun kekeluargaan, asal dasar dia tolong satu kampung ke satu keluarga ke dan sebagainya, darah keturunan, sebab untuk menjadikan dia berpuak-puak tadi dan kuat untuk berperang, untuk selamatkan diri dia daripada musuh. So dia gunakan kegunaan asabiyah tadi sebagai cara pertahanan. Sebab tu zaman orang Arab zaman dahulu, siapa anak lelaki ramai ditakuti, bahkan dipandang mulia sebab anak lelaki ramai, sebab boleh berperang dengan siapa saja. Di situ maksud asabah tadi atau asabiyah tadi muncul, dan ta'assub diambil dari itu. Tapi kalau kita lihat dari segi masalah istilah, dia adalah sebenarnya perlakuan. Kalau dalam bahasa dan pustaka terangkan, dia kata perlakuan untuk perihal seorang tidak menghiraukan pandangan orang lain. Perihal tingkah laku seseorang tu tak menghiraukan pandangan orang lain dan menganggap pegangannya sahaja yang benar dengan tanpa hujah dan keterangan. Tanpa hujah keterangan, dianggap dia je betul. Ini dah jadi dianggap ini sebagai ta'assub. Mana ta'assub dengan pemikiran. Dan ta'assub ni ada dalam 6 bentuk.
dia taksub dalam kedudukan ni, dia ada bentuk keagamaan. Contoh keagamaan ni macam mana dalam Quran Karim. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 256. Bila Allah nyatakan la ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Ini sebenarnya kalau kita lihat asbab nuzul kisah tersebut adalah apabila para sahabat Nabi SAW dahulu, Ansar golongan Ansar, bila mereka sebelum Islam, mereka ada kepercayaan kalau anak mereka ni asyik sakit, asyik ditimpa musibah, diorang beri pada orang lain untuk jadikan anak. Saya tengok orang Melayu kita ada kefahaman macam ni juga. Bila anak dia asyik cedera, dia kata nama tak rasi kot, nama tak betul kot, ataupun ni tak boleh lah bagi pada orang lain, cakap mengaku anak ni anak orang. Dan miraculously untuk istidraj kepada manusia ni jadi sikit kufur dengan qadar, maka anak tu biasa akan selamat lepas tukar nama. Ini kisah keluarga saya sendirilah. Arwah bapak saya dulu dia imam kan dekat rumah kami. Jadi ada jiran kami, anak dia tak tahulah, keluar rumah kena langgar, dalam rumah petai simpak. Kalau kita kata jadi pening jugalah. Saya pun macam faham kan maksud dia, perasaan ibu tu bila anak dia kena musibah bertimpa-timpa dan ada orang sarankan sesuatu perkara, memang dia akan ikut lah. So jadi dia pergi jumpa, dia kata Pak Imam, saya ni anak saya ni anak Pak Imam lah, anggap Pak Imam akulah, dia ni anak Pak Imam. Dan betul, lepas daripada pengakuan tersebut hilang. Ini okey, kisah ni kisah yang Melayu lah. Kalau kisah Ansar dahulu, Aus dan Khazraj, mereka ada buat perbuatan ini. Perbuatan mereka bila anak mereka ada musibah sebagainya, dia orang hantar ke kampung Yahudi untuk disusukan di sana, dibesarkan di sana. Ini nak faham pasal ayat 256 surah Al-Baqarah tu, macam mana kita nak fahamkan konteks ta'assub keagamaan. Okay. Sebab dalam ayat berkenaan datang la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Ini banyak orang pakai, tapi tengok aspek mana. Okey. Bila mana orang-orang Ansar yang tidak letak anak dia dengan orang Yahudi, disusukan anak-anak tersebut, maka automatically akidah budak tu pun akan ikut, keluarga dia tinggal juga. Okay. Lepas tu bila berlaku beberapa peristiwa, seperti peristiwa pengusiran Bani Nadir, okay? Ataupun tentang peristiwa Bani Khaybar, ada Ansar ni datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, anak kami ada dalam tu. Anak kami ada dalam tu. Jadi diusir bersama dengan Yahudi. Kami, tapi diorang ni anak kami, dia kata. Jadi macam mana? Kan? Lepas tu anak-anak tersebut pula, bila dah diletakkan dalam keluarga Yahudi, diorang berfahaman Yahudi. Membesarkan keluarga Yahudi, duduk dalam tu. So diorang tak nak jadi Islam. Tak nak jadi Muslim sebab memang dia kecil. Bapak dia dah letak dengan Yahudi, besar sebab Yahudi. Tiba-tiba, mak bapak dia asal ni, kan dah letak mereka di sana, nak paksa mereka masuk Islam. Pasal kalau Nabi kata beri pilihan pada mereka, diorang nak bersama kamu atau bersama dengan Yahudi tadi. Lepas tu bila diberi pilihan, banyak dia anak-anak tersebut nak bersama Yahudi. Sebab itu yang besar itu depan mata mereka, ibu bapa yang besarkan mereka. Maka orang Ansar ni macam rasa rasa terlepas suatu benda besar lah. Nak paksa juga anak-anak mereka yang duduk dengan Yahudi tadi, yang tak pernah Islam sebelum tu, agar masuk Islam. Maka turunlah Al-Quran, la ikraha fiddin. Maksudnya dah memang orang tu bukan Islam, jangan paksa masuk Islam. Kalau dia dah Islam, ini bukan, okey, ini masalah. Jangan dipakai meaning ini untuk tajuk masalah paksa anak solat. Pasal ini ada masalah juga. Pasal dia kata, tengok, la ikraha fiddin, jangan paksa anak untuk solat. Tapi kalau tak pergi sekolah, urutan. Tak pergi sekolah, urutan. Tak solat tak apa. Ini idea berlaku pada masyarakat. Anak-anak tadi, kalau meninggalkan larangan-larangan melanggar larangan agama, tak dimarahi seperti mana melanggar arahan kebiasaan norma masyarakat. Ponteng sekolah ke, bani lombong ke, memang kena sebat. Tapi kalau dia kata tak solat, tak apa, kau dah besar kau solat sendiri. Itu kerana timbul dia salah faham berkenaan kalimah la ikraha fiddin. Tapi basic dia kat situ memang tak pernah Islam disebarkan dengan paksaan. Jadi maksudnya kita tak ada ketaksuban agama, kita paksa anak-anak yang tadi, anak Ansar tadi, yang memang besar sebagai seorang bukan Islam, tak dipaksa mereka untuk masuk Islam. Itu contoh macam mana ketaksuban agama yang timbul
sisi mereka, pasal mereka nakkan anak mereka, tapi problem dia anak mereka bukan Islam dari asal. So dah ditinggalkan bersama Yahudi dengan tempoh yang panjang, maka mereka tak boleh nak masuk Islam dengan mudah. Kena timbul tajuk dakwah, ajak dialog dan sebagainya, ajak mereka masuk Islam dengan cara tersebut, bukan dipaksa. Di situ didapat kita lihat gambaran berkenaan dengan larangan untuk taksub dalam segi bentuk keagamaan. Okey. Tapi nanti kita akan bincanglah masalah ghulu pula. Adakah bila seorang tu melaksanakan Islam 100% dia ni ghulu? Nanti kita bincangkan lepas ni. Baik.